tentang langgar jet ski yang langgar itu adalah saya. Assalamualaikum semua, apa khabar? Pakcik bersama saya adalah Datuk Adi Putra. Apa khabar Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Tentang konspirasi, Afi nak tanya. Afi tengok the trailer, you really go through like a police movement. Ada tak training elite yang you kena bikin sebelum berlakon? Saya tak nafikan, saya serve my national service 2 years back in Singapore kan. Jadi segi military tu dah memang asas dalam kita punya movement, tactical. Sia-sialah kalau kita dah berkhidmat untuk 2 tahun kalau tak guna pakaikan apa yang kita belajar pada zaman dulu. So training ni dengan Mat Kilau, mana lagi agresif? Mat Kilau lebih agresif sebab dia melibatkan dalam seni dan juga budaya, terutama dalam persilatan. Itu lebih agresif sebab silat ni ada banyak genre. So I tengok you punya stunt pun ada sikit lebih kurang macam tahap Tom Cruise. You intend to do any film in the future of your own tak? Penerbitan Datuk sendiri. Untuk saya produce belum tahu lagi. Kalau ada yang nak nawar, mungkin saya akan berbincang dah terlebih dahulu. Ala-ala Tom Cruise ke, ala-ala Shah Rukh Khan ke. Yang penting dan jelas, kita nak penonton dan juga mata masyarakat menyokong filem-filem lokal mahupun di Singapura, mahupun di Malaysia, anak tempatan dan sebagainya. Filem ini adalah satu education, bukan saja filem yang popcorn untuk kita layan dan makan popcorn. Betul. Ada juga filem yang berunsurkan untuk kita educate. Dalam trailer tu ada satu part jet ski tu. Datuk ni tu jet ski. Okay, about jet ski ni pada tahun lepas memang ada tular satu viral di mana ada accident berlaku dalam penggambaran. Kalau kita imbas balik memang dah keluar news and everything tentang langgar jet ski di Sungai Melaka. Yang langgar itu adalah saya. Oh. Stuntman tu memang cedera, tapi saya tak boleh nak uraikan lebih lanjut, tapi saya yang membawa jet ski tu. Dalam banyak-banyak scene apa yang paling challenging? Paling mencabar adalah bila saya langgar stuntman tu sendiri. Itu yang challenging. Itu yang challenging. Sebab dia bukan cederaan yang ringan tapi kecederaan yang teruk. Challenging untuk mental pun emotion Boleh dikatakan sampai fobia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Putra. Kepada warga khususnya Singapura, jangan lupa untuk menonton filem Konspirasi bakal ditayangkan 21 hari bulan Mei 2026. Janganlah hampakan saya kerana saya tidak akan hampakan anda.